Hari ni 9 hari bulan 7. Okey, inilah rumah burung. Ni 20 kaki lah. Okey. Yang ni 70 kaki. Okey, kalau kita tengok sini kita berada di atas bukit. Okey. Tengok rumah burung rumah di bawah rendah. Okey, nampak? Okey. Jadi rumah burung ni di atas bukit. Jadi bila atas bukit, burung senanglah nak masuk pasal dia berada di atas, burung terbang tinggi, dia akan mencari bangunan yang dekat. Itu merupakan faktor lah untuk kawasan ini. Jadi di depan sana tu, okey, di hujung sana ada sawit. Jadi ada makanan atas bukit lagi. Burung terbang pergi cari sawit dan patah balik di rumah burung tinggi. Dan ini ini satu faktor lah untuk perkembangan rumah burung ini. Jadi sebentar lagi kita akan interview owner lah perkembangan selama 5 bulan. Nanti kita akan tanya owner. Sekejap lagi kita akan bersama owner. Sekarang kita bersama ownernya. Okey, jadi boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Ashraf daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey. Jadi apa yang Tuan Ashraf tengok selepas 5 bulan kita baik pulih, yang kita masuk tadi, apa yang Tuan Ashraf nampak? Oh, yang saya nampak setakat ini, burung dah semakin membaik dan tompok-tompok dah semakin banyak dan sarang-sarang baru ada yang bertambah. Tempat yang sebelum ni tak ada sarang, sekarang dah ada sarang. Dia macam lebih baik. And mungkin dalam setahun ke 2 tahun nanti akan penuh dalam. InsyaAllah. Jadi jumlah sarang tadi berapa kalau kita kira? Jumlah sarang tadi kita kira dalam 203 sarang. 203 sarang Okey. Jadi apa nasihat dan cadangan Tuan Ashraf untuk orang yang di luar sana yang nak baik pulih, yang nak upgrade, nak bina rumah burung, yang rumah burung dia dah lama tersadai kan? Apa nasihat dan cadangan Tuan Ashraf kepada orang yang di luar sana? Cadangan saya untuk orang yang di luar sana, kalau nak buat sarang burung, nak upgrade ke, nak baik pulih ke, dulu burung banyak, lepas tu tiba-tiba burung hilang, makin berkurang, tolonglah saya buat dekat Encik Zuri Zalman ni. Sebabnya memang saya punya berkesan. Saya ada 2 sarang burung. Ayah saya buat 2 sarang burung. Satu ni banyak, lagi satu tu kurang tau. Tapi bila kita cuba buat, yang belah sana pun dah makin banyak. Sini yang banyak sini pun lebih lagi banyak. Bila kita masuk tu, burung masih main dalam, dia tak keluar, dia main dulu. Lepas tu kat LMB tu burung macam sekarang, burung main-main lagi kat luar. Yang dalam main, yang luar pun main lagi. Dia masih nampak burung tu makin selesa lah dengan bunyi-bunyi sekarang, perubahan sekarang ni kan. Lepas tu yang mana nak upgrade, nak buat baru sarang burung, kalau boleh tu buatlah, harga mahal sikit tak apa, tapi tahan je 10 tahun. Kalau speaker tu, buatlah speaker yang kalau mahal sikit pun tak apa. Bila mahal lagi bunyi lagi sedap, betul? Ya, betul. Kita punya untuk kepuasan hati tu